Alhamdulillah dah sampai dah dua kasut yang customer order daripada Japan. Ini dua kasutnya. So this one ialah Mizuno Morelia DNA. Sangat-sangat famous. Ramai gila orang bertanya. This is full kangaroo leather. Tengok noh. Lembut gila and very premium K leather lah. Boot ni sangat-sangat simple. Dia kangaroo leather, dia tak ada teknologi lain. Itu je. Dia kangaroo leather tapi sedap nak pakai, very lembut and Mizuno lah kan. Tapi jangan tanya dah. Ini memang ada saiz kecil-kecil alam dengan sebesar-besar giant je. Tak ada dah hot-hot sizes. Jangan tanya dah. Ini customer kaki kecil, dia punya rezeki lah. Masih ada lagi boleh jumpa. Next ialah kasut yang lebih banyak teknologi daripada ni. Ini ialah Adidas Predator Elite FG. Nampak tu tapak FG. Nampak tapak FG dekat sini. Of course dia ada teknologi yang famous dia ialah getah kat sini panggil strike skin. Dan juga material upper dia buat hybrid touch 2.0 katanya kan. So untuk kasut yang bukan leather, so ini kira lembut, nampak. Lembut lah ni. Very famous lah. Adidas Predator ni ramai lah orang minat. Lagi-lagi yang ada fold over tongue. Tapi ini version yang tiada fold over tongue. So mana satu pilihan korang? Kasut yang tak ada teknologi, yang very the lowest teknologi lah, setakat kangaroo leather je, ataupun kasut yang penuh dengan teknologi yang macam-macam lah. Teknologi yang dimasukkan dekat dalam kasut ni. So, mana satu pilihan korang? Nak order ke?